Ini Cik Khairul jumpa saya di office. Beliau menunjukkan dia punya jumlah ubat. Ubat Gabriel tu banyak tu. Ini semua ada jantung, diabetes, darah tinggi, asma. Allah. Macam-macam ubat lah. Sebelum saya guna produk Apalipid lah. I see. Masa gambar ni ambil depan office New Image ni. Betul. Saya first ambil khabar. Silap. Oh, betul. Try khabar. Try khabar. Bila saya try khabar ni, lebih daripada 80% ubat ada atas bonet kereta saya ni hilang dah, tak guna. Allahu Akbar. Berapa lama guna khabar tu jadi macam tu? Kesan tu berapa lama guna? Ya, betul-betul kita sedar betul-betul totally kesan tu sebulan lebih kot. Tak sampai sebulan lebih guna khabar ya. Ya, ini untuk pengetahuan semua, ini produk khabar. Ni. Potong gula. Ni dia ya. Okey. So, bagaimana cara you guna khabar? Khabar saya ambil 3 kali sehari. 30 minit sebelum saya every my meal lah. Sebelum saya sarapan, sebelum tu makan tengah hari, sebelum saya dinner. Niat ambil khabar sebenarnya nak turun berat badan. Bukan kata nak hilang penyakit jantung ke, diabetes ke, darah tinggi. Niat memang nak turun berat badan. Masa tu weight saya 100 lebih. Allah. World Heavyweight Champion tu. Tak apa, tu dulu. Bila masa saya ambil khabar ni, turun tu ada turun, tapi orang kata tidak excited sangat bagi saya. Yang saya paling terkejut, yang first saya sedar, saya terlupa makan ubat darah tinggi, saya cek darah tinggi saya dah tak naik. Bukan saja tak naik, sebelum tu normal darah tinggi saya yang bacaan bawah 115, saya pernah rendah pun tak sampai tak bawah pada 100, 105 tak silap saya. Yang paling rendah. Yang atas tu biasalah 164, 172, 18 lebih turun naik macam tu lah. Tapi yang statik 115 hingga 1115 ni yang bawah. Lepas saya makan khabar, darah tinggi saya bacaan bawah tu jadi 86. Saya lupa makan ubat dah, saya cuba tinggal tak makan ubat darah tinggi. Saya cek dia statik je macam tu. 86, 87, tak pernah jejak 100. Allah, dulu 100 lebih. Dulu yang bacaan bawah tu distortik panggil tu 100 lebih. Sekarang 80 lebih. Masa sebelum makan khabar, ubat darah tinggi saya makan 2 kali sehari, 60 biji sebulan. Allah. Darah tinggi saja 60 biji. Kecil manis. Diabetes ni saya makan 3 kali sehari minimum. Yang last kali ketiga saya terpaksa makan ubat diabetes ni bukan makan asing daripada makanan, makan tu kena campur dalam nasi. Allah, power. 3 kali sehari, maknanya sebulan 90 biji. Allah. Kecil manis. Asma saya prednisolone saja setiap pagi 7 biji. Allahu Akbar. Okey, sekarang macam mana you? Sekarang apa ubat? Ubat yang saya makan yang jantung, warfarin saya tak ambil sebab saya dah consume CoQ10. Omega CoQ10, okey. Saya dah tinggal warfarin. Cuma jarang-jarang saya ambil simvastatin lah untuk untuk kolesterol. Dan saya standby ni lah. Tapi pun kadang-kadang expired lah, tak terusik lama juga ni. Apa? Ini sublingual. Sublingual ni ubat bawah lidah lah bila kena attack. Jantung. So sekarang tak guna dah. Apa yang dah tinggal lah kiranya. Yang totally tinggal ubat darah tinggi saya.
Amlodipine 5 mg. 60 biji. Itu totally tak tinggal terus. Macam mana? Diabetes saya ambil glibenclamide, brand diamide 3 kali sehari. Dalam seminggu tu nak jumpa saya makan sebiji pun susah. Dalam sebulan saya rasa 3-4 biji je. Itu maknanya kalau saya salah ambil makan lah. Macam saya minum Coca-Cola ke. Betul. So maknanya dalam sebulan tu patut ambil 90 biji. Sekarang 1 minggu tak tentu. Dalam ni awal bulan ni tak pernah usit lagi. Makna sebulan dalam 2-3 biji je lah. 2-3-4 biji lah. 2-3-4 biji. Kadang kita tak kira pun, kita taruh maksimum 5 biji lah. Ya. Alhamdulillah. Bacaan gula pun sebelum saya ambil khabar ni, bacaan gula saya bila saya bangun pagi, kira puasa, bacaan paling rendah saya pernah jumpa pun 14. Bila ambil breakfast tu dah lebih lah 14 sampai 27 ada, sampai high ada, sampai meter baca error. Sekarang 7, 6 lebih, 7 lebih. Tak pernah lebih 9. Mana? Diabetes. Alhamdulillah. Okey, so bagi tahu saya pada khabar, apa lagi yang produk yang Khairul guna? Khabar tu satu lah. Khabar, saya ambil Lifeline, saya ambil you ambil Lifeline. Lifeline saya buat breakfast pagi-pagi. Okey. Saya ambil Omega lah, Omega CoQ10 ni. Correct. Ya, untuk jantung. Itulah yang tak pernah fail. Ya? Yang 3 ni lah saya tak pernah fail lagi makan. Alhamdulillah. So maknanya Lifeline, Khabar dengan Omega CoQ10, ya. Omega CoQ10. So dengan izin Allah sekarang hampir lebihkan 90% dah tu, lebih pada 90% tu 90%, 95% natural tu. 95% natural, dan keadaan kesihatan ni bagi saya macam berubah 360 darjah lah. Contoh dulu saya nak jalan kaki 50 meter dah mengah. Okay. Masa saya asma dulu bukan setakat orang kata Ventolin, saya pakai Aerocort untuk normal. Tidak tiap pagi Combiwave, tidak Combiwave saya makan steroid, saya pump lagi steroid, Seretide. Semua tu dah tinggal. Cuma tinggalnya pump standby pun dah orang kata dah buruk lah, tak terusik juga ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini Aerocort. So, sekarang dulu jalan 50 meter, sekarang saya cycling boleh 30 km, jalan 10 km kalau jalan pagi-pagi Ahad. 10 kilo. Dah buat rekod 10 kilo dah. Daripada 50 meter. Allahu Akbar. Dulu saya boleh jalan kat taman, saya boleh jalan sekarang ni tepi highway Kesah, ikut laluan motor pagi-pagi tak ada orang tu sampai ke Subanjaya. Allahu Akbar. Yang mana dulu langsung kira zero ni. Langsung tak boleh lah. Berat daripada 100 lebih turun 94. Alhamdulillah. 10 kg, 11 kg. Masa tu saya makan Khabar dengan satu lagi check up lah. Check up, correct. So cuba bayangkan betapa ruginya you all tak guna apa yang Cik Khairul guna produk. Semuanya dari New Image. Betul tak you? Betul. Baik. Terima kasih you kerana berkongsi dengan kita semua. Sama-sama.